Peristiwa 13 Mei, sejarah pahit negara yang tidak boleh berulang semula. Semalam merupakan hari ulang tahun ke-57 memperingati peristiwa 13 Mei 1969. Peristiwa ini merupakan sejarah hitam negara dan pahit kepada kita semua. Ia akan terus terpahat dalam buku sejarah sebagai peringatan kepada kita semua untuk terus membina negara ini bersama, berteraskan perlembagaan negara dan prinsip-prinsip rukun negara yang ditinggalkan oleh pemimpin-pemimpin negara kita ketika itu. Saya sentiasa mengingati diri saya bahawa saya adalah rakyat Malaysia. Saya memahami harga keharmonian kaum dan keamanan negara itu amat mahal untuk kita gadaikan. Bukan sahaja kita tidak mengambil iktibar peristiwa 13 Mei, tetapi terdapat individu-individu cuba mengeksploitasikan peristiwa ini untuk menghasut kemarahan kelompok tertentu serta dijadikan satu gertakan. Orang boleh berkata saya masih muda, tak tahu apa-apa atau tidak pernah melalui detik tersebut. Oleh kerana itu, ia menjadi tanggungjawab generasi muda untuk mempertahankan kemajmukan dan keharmonian antara kaum daripada dihakis oleh sesiapa pun, termasuk ahli-ahli politik yang membakar isu-isu perkauman. Saya percaya tiada mana-mana rakyat Malaysia ingin memusnahkan negara kita. Saya juga percaya kita sebagai rakyat akan taat pada tanah air ini di mana darah kita semua tumpahkan, serta hormat pada raja yang memayungi rakyat berbilang kaum dan undang-undang yang adil dan saksama. Jalur gemilang yang ada di dada ini adalah lambang kemegahan saya, anda dan seluruh rakyat yang mempunyai pendekatan yang sama. Saya menyeru agar kita semua mempertahankan negara ini bersama daripada apa-apa anasir yang menyemai kebencian dan menghancurkan kebersamaan ini. Sejarah hitam lagi pahit itu tidak boleh berulang lagi dan keteguhan kita menjadi benteng utama perpaduan ini. Demi negaraku.